tingkatan aku baru teringat aku tak buat spin bag. Tak bawa. Oh dahnya. Okey, sekarang kita dah sampai di Fraser Hill. Hari ni aku nak camping dekat Fraser Hill. Aku tak pernah lagi camping kat Fraser Hill. So ni baru first time aku nak try camping kat Fraser Hill. Tak tahu lah booking ke tak. Main langgar je ni. Ada lah. Tak ada cak je lah mana-mana. Janji kita camping. Okey, jom kita naik. Oh, gila kabus. Kabus tebal. Bisa apply sikit. Kedai ni ada banyak jual macam-macam. Tak nak singgah pun. Lalu pergi tak pernah singgah kedai tu padahal nak cari barang. Oh, hari ni kita punya Fraser Hill berkabus lah. Berkabus gila babi. Oh, nampak tau. So memang berkabus hari ni. Aku tak tahulah sejuk mana. Dan aku pula terlupa bawa sleeping bag. Yes. Aku tak tahu dalam ni macam mana. Mati je rasa. Cantik oh. Okay, sekarang kita nak mencari pot. Kita nak cari pot mana nak camping. Aku tahu Fraser ini ada banyak pot camping. Tapi kita tengok dulu mana tempat-tempat terbaik. Kita takut ada orang pula sebab dia main langgar je. Tak ada pula kita booking apa. Abang tu minggu aku ni dia pernah camping kat sini sekali. So ikut dia dulu tengok. Oh, bestnya. Pacak je situ ke? Aku dah. Apa? Lepas letak tadi, aku dah pergi dia abang nak tengok dalam boleh abang? Boleh. Oh, best tu dulu. Aduh. Ni dah penuh dah Tengok lah. Tak nak pergi pedok lah. Ini kau dah bantuk dulu lah. Ini je yang ratu. Oh, okey. Yang bawah tu dah tengok. Kita pergi dekat ada pedok tengok. Kat situ ada juga tapak. Pedok ni best juga sebab dia depan dengan golf course kan. Dia dekat parking dia pedok. Dia kira campsite juga. Ramai dah orang camping kat sini tapi tutup pula. Betul lah. Maksudnya orang dah booking. Ni kena ikut mana ni? Oh, okey. Okey. Kau memang tak boleh dari sini. Kau nak pacak kat mana? Hemok. Kena ada bila hidup. Okey, kat pedok dah penuh. Full booking. Kita tengok lari tempat lain pula. Ini kalau tak ada ni udahnya Jeriau je lah. Jeriau Waterfall. Kalau tak ada lah. Apa kita tengok dulu. Cari pot lagi satu. Sejuk ya Allah. Asal lah sejuk sangat ni. Ikut gambar. Buat burung. Oh, yelah. Bird watching kan?
Bishop Trail. Full lah? Ha? Member aku tu dia nak camping sini sebenarnya. Tapi malangnya memang dah penuh. So last resort je memang dah ada plan B lah. Nak pergi dekat Jeria Waterfall. Mana dia punya? Tak ada signboard eh? Oh tak ada. Ni jalan ni pergi Jeria Waterfall. So rasanya kita orang akan ke sana lah untuk bercamping Jeria Waterfall. So jom kita pergi sana dulu. Okey, sampailah kita ke air terjun di Riau. Ramai pula. Oi, ramai. Ni pengunjung-pengunjung biasa kot. Masuk lah terus. Tu lah ada pondok pula dah. Macam mana kita masuk dulu, lepas tu tengok tempat? Boleh. Ya? Boleh. Masuk kita tengok tempat. So kita sampai kat air terjun Jeriau, Fraser Hill ni ada air terjun Jeriau. Dulu aku datang sini ride dengan bini aku. Lama gila lah, 4-5 tahun lepas kot. Ni dah buat baru punya, dah ada pondok semua. Tapak macam apa gitu kan? Hutan. Kita tahu dah lain betul. Betul dan di dalam ada banyak ubah lah. Yelah aku masuk dulu bila weh, 4-5 tahun dulu. Masa tu memang teruk lagi. Baru buka kan. Jom. Ada lagi. Okay, Jeriau, let's go. Ini kalau licin ni terjatuh Naya. Pizza. Aku sini pun boleh mata. Sampai sini je? Sampai sini je? Berapa tangga depan? Tangga? Kalau kau bawa motocross boleh ya? Tali tu lah, tapi tak boleh masuk je tu. Tali tu. Ada kat tengah tu? Tangga pula. Kalau kau bawa motocross boleh ya? Ini motor biasa. Ada ni pula. Kalau aku nampak yang dekat bawah tadi tu. Bawah tadi yang mana? Yang macam ada apa? Ini mana nak aku nak ininya? Sini mana nak masuk motor lah. Motor tak boleh. Depan tu ada satu yang aku nampak macam lembah yang macam muara, bukan muara, macam sungai besar yang ada dam. Sebelum orang pakai kemah. Depan sekali. Jom tu. Okey kot. Tapi kau tak tahu, boleh kot cari pokok. Ada kot. Ada pot lain. Tak boleh, sana tak boleh lah. Sini je lah. Mana? Apa tu? Itulah aku fikirkan, tapi sini boleh kot. Ini macam tak ada lah sini lah. Ni.
Sini tengok macam tak ada. Engkau Mungkin nanti you boleh korek satu. Boleh tak? ha? Boleh. Saya Hemok sini boleh lah. korang ni. Itulah tengah fikir. Tengok tempat dia. Nampak macam tak rata pun dia. Okey, keputusan telah dibuat secara logika. Aku buat kat atas simen ni lah mata. So sinilah tapak aku. Sini. Bukan apa, risau lah. Bawah ni aku tak boleh baca air lalu dia dekat mana. Tepi jalan lah. Memang tepi jalan orang lalu lalang. Okey kot, boleh eh.
Hujan nampaknya. Dalam hujan kita kena stay dulu. Memang layan. Sekejap lagi kita masak apa tah, fish and chip Figo. Untuk teh, cicah biskut untuk petang. Inilah dia Jeriau Waterfall Campsite. Hujan. Salahnya sekarang hujan tak ada masalah. Masalahnya sekarang line tak ada. Tu major problem di mana-mana campsite. So kat jalan masuk tadi, yang kita nak masuk kat campsite ni, depan tu dia ada Supervisor lah yang jaga tempat ni. yang jaga tempat ni. So kat situ pula dia ada macam kedai kan, jual-jual sikit sekanan air ke apa, sekedis jajan-jajan boleh lah. So pergi luar tu jap. Dan lagi satu diorang kata kat situ je ada line. Sikit sangat. Tak tahulah sikit mana. Tengok boleh tak. So kita pergi sana, beli air mineral ke, lepas tu apa, lepas tu tengok apa ada line, bolehlah berhubung dengan dunia luar kejap. Kalau ada line sini nak bayar. Tak tahu aku ada bawa cash. Aku ada buat cash sikit lah. So inilah depan dia. Aku ingatkan tak boleh masuk motor. Rupanya boleh masuk motor. Jom. Ini dia kedai dia. Beli air mineral. Nak yang sejuk ke yang... Oh, ada. Yang biasa. Yang besar ada tak? Yang besar ada. Ada air ke? Tak ada lah. Dia sejuk je lah. Bila yang kecil banyak. Masalah. Okey, kita ada line sikit. Maxis ada. Ni handphone GPS aku. Ada sikit line. Lepas-lepas lah nak bayar. Lepas tu nak tengok lah. Ingat nak call rumah sekejap.
Tu yang penting. Ni lah dekat punya depan tu. Dia punya receptionist lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, back to base. Balik kepada Penggalan. So ini jalan dia. Tadi naik motor kan, ni aku jalan kaki pula. Oh, kau tengah ni ke? Oh, yang depan sikit. Ada sikit supply, dah beli. So kita boleh teruskan perkemahan kita hari ni. Cuaca pun, hujan pun dah berhenti. Harap malam ni okey lah. Nak masak lagi apa. So jom kita balik kepada campsite. Terus ni lah, terjun lah. Ha? Jalan terjun. Boleh ke? Sekejap aku letak barang semua kan. So ada masa sikit ni, cuaca pun mengizinkan kita nak pergi jalan ke mana? Air terjun belakang dalam. Biasanya sampai ke air terjun tu dalam berapa meter? Lebih kurang lah, 4 meter tu. Lebih kurang. So ada masa ni kita pergi jalan sekejap. Kita letak barang dulu. Okay, jom. So ni lah campsite. Tak jauh pun daripada pintu depan tu. Dalam berapa meter tak, aku tak tahu. Kurang 100 tu, 1 meter, 200 meter. So kita letak barang dulu. Letak barang dulu. Jeria waterfall ni dia memanjang sampai depan sana. Ujung tu dia punya air terjun Jeriau tu. So sepanjang-panjang ni lah dia punya campsite. Boleh je lalu. Sini fasiliti semua ada. Situ ada surau. Lepas tu ada tandas pada tu, tandas. Tu tandas. Situ ada banyak gazebo semua ni. So fasiliti tak ada masalah. Cuma tak tahu korang nak duduk kat belah mana kan. Tempat yang spot korang duduk tu mungkin jauh sikit dengan tandas, mungkin dekat. Macam tu lah cerita dia. So kita teruskan perjalanan sampai ke air terjun bawah tu. Ini jalan baru ni. Ni dia punya apa, laluan ni baru dia buat. Dia orang cerita tadi lah. Ini dia kaki kemah, kaki camping hemok Jeriau untuk tahun 2025 N. Ya, yeah, N camping. N year camping eh? N year camping. So rating untuk first impression 9/10. Serius, 9/10. Korang kena datang. Memang dah banyak beza je. Dia macam ni sebenarnya. Dia campsite ni ikut ada peminat yang apa, wild sikit. Tak perlu banyak macam-macam fasiliti. Ada pula yang semua kena ada. Ikut-ikut lah. Itu masing-masing lah. Tapi tak kisah pun masuk mana-mana pun. So kalau suka yang banyak fasiliti, ada campsite dia. Suka yang macam ni, ada campsite dia. So tadi kita orang dah sampai sini dah. Lepas tu masalah dia sekarang, masalah dia sekarang, sampai depan tu dia tangga. So motor tak boleh nak pergi sampai tangga tu. Sebab kalau aku buat motocross boleh lah. So kita orang patah balik. Kat sana je boleh campsite. Oh, sini ada campsite lagi, nampak? Sini spot menarik, tapi tak ada orang, macam seram pula. 2 orang kan. Aku belum cukup apa lagi yang orang cakap, belum cukup kental lah. Aku tak tahu dalam tu ada orang, ada lagi camper ke tak. Saya rasanya macam kereta banyak kat luar tu. Saya tak tahu dia orang kat mana. Kita tengok sekejap. Ada tak? Nampak? Macam aku cakap tadi. Ada lagi. Dia ada spot-spot. Sini boleh camping lagi. Ada tandas, ada surau. Macam-macam. Ada wakaf lagi. So sepanjang laluan sampai ke ujung tu bolehlah camping. Korang je decide nak belah mana kan. Nampak? Tadi sampai tinggi lah. Kita orang sampai sini. Lepas tu patah balik lah. Sebab tak boleh, motor tak boleh naik jalan tu. Okay, aku rasa dah sampai lah. Aku tak ingat lah, lama lah dulu. Tapi kalau
Camping sini. Woi. Dia punya waterfall tu kat bawah. Tu dia. Pasal kena hiking pula. Aduh. Camping je pun. Itu dah dia. Okey, sampai. Inilah dia. Aduh, jauh lah juga. Kira 800 meter lebih kurang. So inilah dia, Jeria Waterfall. Okay, sampai ke port masing-masing balik. So kita boleh teruskan aktiviti kita dengan memasak makan malam. Tengok tempat aku, bawah penuh air. Sama aku terbuat situ. Hai, tak nak masak, hujan pula. Aduh, baru je set up kat luar tu tadi. Tengok dah hujan. Sama ada bangunan tepi ni. Hujan, weh. Hujan. Masuk sini. Aku dah ambil semua dah. Kita masak je lah dalam ni. No choice, tak apa. Camping bermaksud survival. Okay, kita buat je apa yang boleh. Apa yang ada. So kita masak. Aku bawa kambing, ayam. So inilah kambing aku kambing dengan ayam dah marinate sekali. Kita bantai je lah. Mula aku nak grill tapi rasa macam tak apalah, aku pakai pan je. Lepas curah minyak. Ini kita buang ni tak boleh. Kenapa lah kita buat dia punya pot? Inilah kesudahan ayam aku. Boleh lah tu. Kalau tak masak lagi, aku masak kat tempat barbecue sana. Yang tu dia grill barbecue. Okay, tak apa. Kita masak nasi tu. Memang mesti makan ayam elok je. Dia jangan banyak-banyak ingredient. Kalau kita kurang explore lah. Boleh tahan? Okey dah, harga RM3 je. Boleh lah buat pergi camping. Rasa kejap. Makan dulu ya kawan-kawan.
Lupa dah nak ambil. Okey, selesai. Masak, makan malam semua dah selesai. Disebabkan hujan, kita orang tak jadi pot kat sini. Sama ada pot ni. Jadilah. Okey. Dah tak ada apa. Kita nak lepak-lepak, nimbang-nimbang. Kita ngeteh. Tu ada teh sikit. Tu boleh dah sambung melepak dan mengetih. Itu je lah. Dia lepas je lah. Ni sungai yang air terjun tu, mengalir Sungai air terjun tu dia ada cabang. Dia ada cabang kecil tu. Depan tu ada cabang. Patutlah air terjun Masa jadi besar. Jadi besar kan. Kecil je. Jadi kecil je. Maksudnya dia banyak-banyak sungai. Kita letak 1, 2, 3. Depan tu ada satu. Good morning YouTube. Woi, sejuk gila weh. Memang serius sejuk lah malam tadi. Dah suasana pagi.
Okey, selesai makan pagi dan kita akan terus berkemas-kemas untuk pulang. Rasanya setakat itu sahaja. Dah separuh aku dah kemas lah. Lepas makan tadi. Ya. So kering-kering kenapa yang patut dulu. Sementara kering tu bolehlah aku kemas benda-benda lain. Kemah kering dulu. Kemas buat makan dulu. So jom kita mengemas dulu. Ini yang paling tak best Pulau Camping. Okay, sama. Orang tu? 2 orang. Oh, orang. Surat ke dapur lagi, kemas-kemas ni. Settle. Settle lah camping kita dekat air terjun Riau, Fraser Hill. Malam dia memang sejuk lah. Memang sejuk gila lah. So lepas ni kita orang naik atas sekejap Fraser, pusing-pusing, makan ke apa. Lepas terus ciao pulang. Okay, let's go. Kita kata lah, kita dah boleh gerak lah. Terus bergerak. Let's go. Push. Macam garisan penamat tau.